Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Puan Sempagem, anak perempuan Guru Sami, selaku pensyarah GPPP 1092, pengantar pengajian pendidikan kerana telah memberi peluang kepada saya untuk menyiapkan tugasan pentaksiran berterusan ini dengan jayanya. Saya, Muhammad Irfan bin Nur Salman, bersama rakan saya, Muhammad Arif Syazwan bin Idris. Kami dari kelas F2D akan menceritakan mengenai anjakan-anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dan implikasinya kepada guru berjiwa pendidik. Baiklah, apa itu anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia? Anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM tahun 2013 hingga 2025 merujuk kepada 11 perubahan utama yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan sistem pendidikan negara. Anjakan ini bertujuan memastikan pelajar memperoleh pendidikan berkualiti dan berdaya saing di peringkat global. Baiklah, saya akan teruskan dengan anjakan yang pertama, iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti. Anjakan yang pertama dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM menekankan kepentingan memberikan akses pendidikan kepada semua murid tanpa mengira latar belakang, sosioekonomi, lokasi atau keupayaan. Matlamat ini, antara matlamat utama anjakan ini ialah ianya meningkatkan kadar penyertaan dalam pendidikan. Ini bagi memastikan setiap kanak-kanak mendapat peluang untuk bersekolah dari peringkat prasekolah hingga pendidikan menengah. Bukan itu sahaja, ia juga bertujuan untuk mengurangkan jurang pendidikan di mana ia memberi fokus kepada golongan miskin, luar bandar, orang asli dan murid berkeperluan khas supaya mereka tidak ketinggalan. Anjakan yang kedua pula ialah memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Anjakan kedua dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM menekankan kepentingan penguasaan bahasa dalam kalangan murid, khususnya bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Ini kerana kedua-dua bahasa ini memainkan peranan penting dalam pembangunan akademik, sosial dan daya saing murid di peringkat global. Antara matlamat utama anjakan ini ialah ianya memastikan semua murid fasih dalam bahasa Malaysia, iaitu sebagai bahasa kebangsaan dan alat perpaduan negara. Baiklah, seterusnya anjakan yang ketiga dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM, iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai. Anjakan ketiga menekankan kepentingan pendidikan yang bukan sahaja memberi tumpuan kepada pencapaian akademik tetapi juga membentuk sahsiah dan jati diri murid yang berteraskan nilai-nilai murni. Pendidikan harus melahirkan individu yang beretika, bertanggungjawab serta mempunyai semangat perpaduan dan identiti nasional. Matlamat utama anjakan ini ialah bagi memperkukuhkan pendidikan nilai dalam kurikulum dan ia juga bagi memastikan pendidikan moral dan nilai diterapkan dalam semua mata pelajaran serta aktiviti kokurikulum. Anjakan yang keempat ialah melonjakkan kualiti pengajaran sebagai profesion pilihan utama. Anjakan keempat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia menekankan kepentingan meningkatkan kualiti profesion perguruan supaya lebih ramai guru berkualiti tinggi dapat dilahirkan. Ini kerana guru adalah faktor paling penting dalam kejayaan murid dan sistem pendidikan yang cemerlang bergantung kepada tenaga pengajar yang kompeten dan berkaliber. Antara matlamat utama anjakan ini ialah ianya menjadikan profesion perguruan sebagai pilihan utama graduan cemerlang dan bagi menarik lebih ramai pelajar berkualiti tinggi untuk menjadi seorang guru. Anjakan yang kelima pula ialah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi di setiap sekolah. Anjakan kelima dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM menekankan kepentingan kepimpinan sekolah yang berkualiti tinggi kerana kepimpinan yang efektif mempunyai kesan langsung terhadap prestasi sekolah dan pencapaian murid. Matlamat utama anjakan ini ialah bagi melahirkan pemimpin sekolah yang berkualiti tinggi supaya dapat memastikan setiap sekolah diketuai oleh pemimpin yang berwibawa dan berkemampuan tinggi. Anjakan yang keenam ialah mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk memberikan penyelesaian mengikut keperluan lokal.
Anjakan ke-6 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM bertujuan memberikan lebih autonomi kepada Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan sekolah untuk menyelesaikan isu pendidikan berdasarkan keperluan tempatan masing-masing. Matlamat utama anjakan ini ialah bertujuan bagi memberikan lebih kuasa kepada JPN, PPD dan sekolah. Ini membolehkan mereka membuat keputusan yang lebih cepat, efektif tanpa bergantung sepenuhnya kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Anjakan ke-7, memanfaatkan teknologi ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran. Anjakan ke-7 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM menekankan kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT untuk meningkatkan pengalaman dan pembelajaran murid. Dengan kemajuan teknologi, sistem pendidikan perlu berubah agar lebih interaktif, menarik dan membantu murid untuk mencapai potensi penuh mereka. Matlamat utama anjakan ini ialah meningkatkan akses kepada sumber pembelajaran digital, membolehkan murid dan guru menggunakan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, anjakan ke-8 iaitu mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan ke-8 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM menekankan keperluan mentransformasikan sistem penyampaian pendidikan kerana ia melibatkan rangkaian yang luas dan kompleks. Faktor keperluan transformasi yang pertama kita boleh lihat iaitu jaringan penyampaian yang luas di mana sistem pendidikan Malaysia melibatkan ribuan pegawai dan kaki tangan di berbagai peringkat termasuk kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD, sekolah, Institut Latihan Guru IPG, Institut Pendidikan Tinggi dan Kolej Matrikulasi. Oleh kerana skala yang besar ini, penyelarasan menjadi satu cabaran utama dalam memastikan pelaksanaan dasar yang berkesan. Kemudian, anjakan ke-90 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM merujuk kepada usaha untuk membangunkan kerjasama yang lebih erat antara sekolah, ibu bapa, komuniti dan sektor swasta dalam pendidikan anak-anak. Ini bertujuan untuk memperkokohkan sokongan kepada pelajar dan meningkatkan pencapaian mereka. Ibu bapa perlu melibatkan diri secara aktif dalam pendidikan anak-anak untuk membantu proses pembelajaran anak di rumah. Kemudian, komuniti pula perlu menyokong pendidikan melalui sokongan aktiviti luar bilik darjah dan memperkayakan pengalaman belajar dengan melibatkan diri dengan program-program sekolah. Seterusnya, sektor swasta juga boleh memberi sokongan dengan menyediakan sumber kepakaran dan peluang kepada pelajar melalui program latihan dan tajaan. Seterusnya, anjakan ke-10 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM iaitu memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Anjakan ke-10 menekankan kecekapan penggunaan sumber kewangan dalam sistem pendidikan bagi memastikan setiap pelaburan yang dilakukan oleh kerajaan memberikan impak yang optimum kepada keberhasilan murid. Ini bermaksud dana yang diperuntukkan kepada pendidikan perlu digunakan secara berkesan, berkhemah dan berimpak tinggi bagi mencapai matlamat pendidikan yang lebih berkualiti. Matlamat utama anjakan ke-10 ialah perbelanjaan pendidikan yang lebih berkesan di mana setiap ringgit yang dibelanjakan perlu memberi kesan langsung kepada peningkatan pembelajaran murid. Seterusnya, anjakan ke-11 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan PPPM iaitu meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawapan awam secara langsung. Anjakan ke-11 menekankan kepentingan ketelusan dan bertanggungjawab dalam sistem pendidikan bagi memastikan setiap pihak yang terlibat termasuklah kerajaan, sekolah, guru, ibu bapa dan masyarakat memahami peranan mereka dan bertanggungjawab dalam meningkatkan mutu pendidikan. Matlamat utama anjakan ke-11 ini ialah ketulusan dalam sistem pendidikan yang di mana semua pihak berkepentingan mempunyai akses kepada maklumat, prestasi sekolah dan sistem pendidikan negara secara menyeluruh. Okey, baiklah yang terakhir, apakah implikasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM? Implikasi yang pertama ialah peningkatan kualiti pendidikan. Ia memperkuat keupayaan guru dan kepimpinan sekolah menghasilkan pengalaman pembelajaran yang lebih bermutu dan ia membantu murid mencapai potensi penuh mereka. Implikasi yang kedua pula ialah pengajaran yang lebih inklusif dan berpusatkan murid. Pendekatan pengajaran inovatif berasaskan projek dan interaksi aktif memberi peluang kepada murid belajar secara mendalam mengikut keperluan masing-masing.
Dan yang ketiga pula ialah pengintegrasian teknologi dalam proses pembelajaran. Dengan penggunaan ICT dan teknologi terkini, ia menjadikan pembelajaran lebih interaktif, menarik dan mudah mengakses pelbagai sumber ilmu. Yang keempat pula, kerjasama strategik dengan pihak berkepentingan. Perkongsian dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta memperkokoh lagi sokongan terhadap sistem pendidikan dan meningkatkan mutu pembelajaran serta sumber luaran. Dan akhir sekali, kecekapan sistem penyampaian pendidikan, pendekatan sistematik dan penggunaan teknologi dalam memastikan pendidikan berkualiti tanpa halangan birokrasi serta adaptif kepada perubahan dasar dan cabaran masa depan. Jadi, apa yang boleh saya simpulkan, guru yang berjiwa pendidik harus bersedia dengan perubahan yang dibawa oleh PPPM. Mereka perlu meningkatkan kemahiran, bersikap terbuka terhadap inovasi pendidikan dan terus berusaha memberikan apa yang terbaik untuk murid-murid mereka. Sekian sahaja daripada kami.